pertemuan kita di suatu hari menitipkan ukhuwah yang sejati. Bersyukur ku kehadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri ini. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu mencari hidayah daripada-Mu dalam mendidikkan kesabaranku. Ya Allah, tabahkan hati hamba-Mu di atas perpisahan ini. Senyuman yang tersirat di bibir-Mu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan. Selamat bersara untuk Cikgu Sukinas. Selamat menjadi OKB, orang kaya baru. Terima kasih atas sepanjang perkhidmatan menjadi penjawat awam sebagai guru. Didoakan semoga Cikgu Sukinas kekal bahagia, sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Selamat bersara. Okay, selamat bersara Kak Ana. Semoga sentiasa sihat, bahagia dan gembira selepas bersara. Bye Kak Ana. Selamat bersara Kak Sukinas. Wishing you all the best and good luck. Jangan lupakan kami kat sini. Bye Kak Inas. Selamat bersara Kak Sukinas. Bye-bye. Selamat bersara Kak Sukinas. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum Cikgu Sukinas, binti Ibrahim. Saya Ustaz Sarah Biding. Ingin mengucapkan selamat bersara dan mengikuti persaraan dengan gembira dan ceria. Itu saja. Terima kasih. Minta maaf banyak kalau ada silaran saya Ustaz selama ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, selamat bersara Kak Sukinas. Semoga bahagia, jaga diri. Selamat bersara Cikgu Sukinas. Semoga berbahagia di sampai keluarga tercinta. Bye. Selamat bersara kepada Cikgu Sukinas. Semoga berbahagia semasa bersara nanti. Selamat bersara Cikgu Sukinas. Selamat bersara Kak Sukinah dan sentiasa sihat selalu. Assalamualaikum. Saya daripada Kenteng, Pading, mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Sukinah. Terima kasih. Okey, selamat bersara buat kekandaku Cikgu Sukinas. Semoga berbahagia selalu dan sukses. Itu saja dari saya. Kepada Cikgu Sukinas diucapkan selamat bersara dan selamat menunaikan ibadat haji. Semoga sihat seumur dan dipermudahkan segala urusan Cikgu Sukinah. Bye. Selamat bersara Cikgu Sukinah. Selamat
selamat bersara Cikgu Sukinah. Semoga diberi kesihatan yang baik dan bersama keluarga. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Buat Cikgu Sukinah, saya ucapkan selamat bersara dan selamat menunaikan haji. Semoga Kak Sukinah sentiasa sihat bersama keluarga. Terima kasih. Walaupun pemergiannya meninggalkan satu kekosongan, kami semua mendoakan agar Cikgu Sukinah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik serta kebahagiaan bersama keluarga. Sekian laporan daripada saya, Nur Wafirah binti Syahrul Bahari, wartawan Cilik Star TV. Bye.